Laju je. Alik ada. Macam cender. Nampak lelaki ha. Assalamualaikum. Apa khabar Koma? Koma dengan aku lagi TVFZ. Hari ni kita ada misi menyendol. Okey, ke mana kita hari ni? Hari ni kita nak mengalir ke Kuala. Dekat 30 juga yang paku nama. Ini yang dah sampai lah. Ni select sikit ni, nampak? Geng naked. Ini geng skuter, touring. Tu geng ferry. Tu geng lain lah. Itu geng lain. Ini geng-geng lain lah. Sepatutnya RV pukul 8. Tapi sekarang dah dekat pukul 9. Ada yang belum sampai lagi ni. Tapi tak apa, santai je. Kita bukannya nak mengejar masa sangat kan. Kita akan bergerak lalu ikut jalan lama. Kita pergi Warung Pak Jabit. Warung Pak Jabit dekat dengan Victoria Bridge sana dulu. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ke bang? Aku punya Discord ni aduh tak function lah. Intercom tak setting lagi. Aku lupa betul nak setting intercom malam. Ada yang tinggal tak? Oh, ada yang tinggal tu. Ni ada. Ada. Apa ya? Okay, let's go. Jalan Sungai Siput ni, ini memang banyak traffic light. Tak syok selalu nampak view depan je ni. Tapi macam mana kita lead? Kayaknya lah. Banyaknya traffic light kau meh. Allah. Motor baru. Ini motor tengah hot ni. QJ AX 200. Say that again. QJ AX 200. Waiting list beratur Ya, laju lah. Kita ada 21 km lagi. Okay, kita dah ambil seorang kawan kita. Itu kawan Niko lah. Dia pakai KTM RC. Aku rasa tadi 390 kot. Ini kita nak teruskan perjalanan kita pergi ke Warung Pak Jabit. Okay, ini nama dia Sungai Siput. Dia pekan kecil je. Kalau ikut jalan dalam, memang kena lalu Sungai Siput lah. Kiranya ada dua jalan lah. Kalau korang nak tahu, untuk orang Perak ni, kami nak ke Kuala Kangsar atau Mengalar Utara. Kalau kata highway jam, inilah dia punya jalan alternatif kami lah. Tapi sini pun kadang-kadang jam juga. Spesifik dia pekan Sungai Siput ni kadang-kadang jam juga. Ini nak layan corner ni. Tempat layan corner aku tak boleh tahan. Jalan ni dah layan sikit. Pasal dekat sini jalan dah okey. Boleh laju sikit. Tapi korang tengok banyak minyak. Dapat layan corner sikit. Okay, kita nak masuk simpang ke Karai dah.
Bukan. Laju je. Kereta apa tu? Binatang apa dia tunggang? Ha? Lagi 3 minit? Laju. Aku tadi nampak corner ada. Aku dah kena masuk. Okey lah. Let's go. Kita lagi sikit lagi nak sampai warung Pak Jabit. Tadi sangkut sikit lah. Dia mesti nak jalan, tapi tak apa. Sampai warung Pak Jabit. Alik tadi. Alhamdulillah, selamat tiba. Walaupun tadi ada yang kalut sikit lah. Ada yang tertinggal tadi. Depa laju sangat pula kan. Aku dah tunggu dekat depan tadi. Depa boom je kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah semua dah sampai-sampai. Kita dekat warung Pak Jabit. Misi mencari mi kari kuah laksa. Pak Jabit. Mi kari kuah laksa. Ni dia barisan-barisan. 23 lah, 23 biji lah rasanya. Ni. Apa cerita? Kejong orang lain. Okay, kita makan dulu lah. Lapar dah ni, dah pukul 10. Tak makan lagi. Baik tu. Dak QJ. Dak QJ. Okay, makan dulu. Udah melatoh tu. Alhamdulillah settle dekat warung Pak Jabit. Okey Ya Allah, kamu mana nak dapat roti canai harga RM1. Kita makan kadar je pasal sekarang nak makan tengah hari pula kan. Mau kita. Mau Daus. Geng exhaust bisu mari. Aku lama lagi. Tengok bulan 12. Kamu letak 3 helmet kamu? Ke memang design? Ini helmet baru. Dapat minat lah R25 dia. Okay, kalau korang nak tahu, yang warung Pak Jabit ni dia betul-betul sebelah Buraq Oil dekat Karai ni. Silap kan, nama tempat dia on the way nak ke Salak. Rasa sana ke Salak. Okay, jadi warung Pak Jabit dia betul-betul dekat tepi ni. Tak ada mi kari kuah laksa, tak ada Udah sampai Victoria. Nak nampak view jambatan? Kau undang. Ha? Dok. Sana panas. Lagipun kita nak nampak Victoria Bridge ni. Okay, alhamdulillah sampai dekat Victoria Bridge. Patutnya ada dataran dekat sebelah sana, tapi panas. Lepas tu sana tak nampak lah Victoria Bridge ni kan. Jadi kami duduk bawah ni, buat konten kat sini lah. Baru nampak sini bina Victoria Bridge ni. Kalau nak cantik sebenarnya kat sini lah. Oh ni drone. Kita buat konten sikit. Nanti kita gerak pergi restoran Talam.
think the girls with their nails done now. Okay, kita nak bergerak ke tempat makan tengah hari pula lah. Restoran Talab. Oi, lapar. Lapar, haus. Ya Allah, hai. Panas. Starboy tu. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Function kat tempat ni sebenarnya. Panas je hari ni. Ya Allah, hai. Kedai Kopi City. Menarik. Ni nama dia Pekan Karai. Karai lah, Karai. Tapi orang Perak kami sebut Karai. View kampung. Layan. Tempat-tempat macam ni tak boleh lah kamu bawa laju. Bawa slow je. Man bersama dengan QJ nya. Starboy. Starboy. Ui, kopi gantung Robusta. Menarik ni. Kena pergi ni. Jambatan Iskandar. Indah Kuala Kangsar ni weh. Ni dah dekat sampai lah kita ni. Double line lah. Sana boleh. Alhamdulillah. Kat restoran Talam Kuala Kangsar. Ya Allah, hai, nasib baiklah ada redup-redup sikit ni. Sini tempat dia makan belau lah. Nanti aku share lah apa benda menu yang ada. Itulah full house ni. Geng kita orang je penuh kat sini. Tunggu makan sampai lu, dah order dah. Ini konsep dia laut talam ni kan. Patin, ulam. 346 minutes later. Alhamdulillah, settle kita makan tengah hari. Restoran Talam dekat Kota Lama Kiri. Sedap-sedap makannya. Aku pernah datang sini dengan family. Bawa lah demo ni makan Setakat ni Alhamdulillah perjalanan baik. Tak ada apa-apa insiden ke dan sebagainya. Ni kita nak pergi solat. Lepas tu mungkin ada anjak sikit lah. Ini masa ni macam agak lambat sejam lah. Tapi sebab tadi pun kita sampai, jadi lambat sejam juga kan. Tapi tak apalah, santai. Ni nak sampai Masjid Ubudiah, dia pun tak payah follow aku, tak apa. Dekat dia pun. Masing-masing. Okey, Pekan Kuala Kangsar. Hai, balik kampung bini weh. Balik kampung bini. Nani? Bapak mentua aku. Jumpa bapak mentua kita lah kat sini. Astaghfirullahalazim. Bagi dia parking dulu lah. Untuk siapa yang tak pernah sampai, kau mungkin datang. Ni antara masjid yang tercantik dalam Perak lah, Surat Roma. Tengok sini bina dia. InsyaAllah. Kita solat dulu. Macam aku cakap dalam video, kebiasaannya kita right juga. Solat jangan lupa. Okay? Pergi je dulu istana tu. Pergi je dulu. Istana kuning tau. Istana yang lama tu. Yang kuning tau. Masih? Saja dia. Istana ni sekarang ni
Dia panggil Museum Negeri Perak. Museum Diraja. Mana? Mana? Pomen terulung, pomen hijau. Pomen official GVB. Ni 3 Ogos ni diorang banyak besar sagong, 30 biji kot. Awak paku nama tapi tak tahu lagi? Ada nama? Ada. Amel. Amel. Sebab ada buat suspension. Tu lah. Apa nak buat boleh buat tau. Tu tu. Kat sini boleh masuk, okey, tapi kita orang tak masuk lah. Just nak ambil gambar je kat sini. Mau kita ke Cendoi. Alhamdulillah, ke agenda terakhir kita, Cendoi Haji Halim. Cendoi pak mentua kita. Tadi kita jumpa pak mentua kita. Ini kita nak pergi kedai dia. Ni kawasan sana Sultan jarang lah ada sini. Jarang-jarang sangat. Sini biasanya lah, biasanya orang akan tangkap gambar kat depan ni lah. Tangkap gambar depan ni. Tapi panas lah, banyak benar tangkap gambar dah, tak payah dah lah. Ni cuaca pun macam dah mendung sikit ni. Alhamdulillah. Harap-harapnya nak balik ke Ipoh lagi. Macam gini lah cuacanya, InsyaAllah. Cendol Lembah, kalau kamu nak tahu kat mana, kat sini lah. Kalau orang kata Cendol Lembah kan, Medan Laksa dan Cendol Kuala, sini lah tempatnya. Boleh ke mak? Boleh? Siapa dia memparkir sana tu? Penyudah kita untuk petang ni. Kalau pergi sini, kau kena pergi kedai hujung Cendol Haji Halim. Support lah kedai pak mentua aku. Tu dia, Cendol Kuala. Nice. Pastikan kamu datang. Lepas ni Cendol Haji Halim, gerai nombor 12. Betul macam Cendol? Jadi macam Cendol dah licin dah ni layan macam Cendol ABC ngam. Sejuk. Itu pasti. Betul ya? Oh, air kosong tak sampai lagi. Okey. Macam mana tu bang? Subscribe juga ni kan. Macam Cendol ABC ngam. Lepas ni datang terus Cendol ABC macam. Oh. Dia. Belakang tabir bagaimana? Aku tahu. Apa lagi plan Nemo ni? Sungai? Ni sungai? Korang kalau datang Pekan Kuala, korang boleh lah kalau nak ikut tentatif yang aku ni kan. Boleh juga. Tapi kalau kamu nak ada tentatif lain, pulang kat korang lah. Kita layan view jap. So, kita balik lah. Nampak lelaki Benda macam gini macam di hiburan Aku tak faham lah. Aduh mai. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo. Dari Lambo pergi ke Botel, hingga bermalam rumah Wan Lebo.